Dapat jugalah beli kek ni. Kena sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai je dah. Nak kencing. Alhamdulillah. Ambilkan lagi ni. Dah lama dah. Dah tak lama tak. Macam lama dah kencing. Macam dah habis ni. Gula lah. Tadi aku tak ada pinggan. Mana pinggan? Kau kenapa? Nak kangen. Aku mau cari. Tapi aku nak makan juga. Kau tak nampak tadi. Cari sendiri. Asmaul, kau dah 3 orang. Kau pun nak makan kek aku? Syahir, boy. Janganlah gaduh-gaduh. Menurut teori aku, kek tu biasa dijumpai dalam mulut penggemar. Bijaklah aku. Dalam mulut penggemar? Apa kau cakap ni? Aduh, aku nak makan je lah. Tapi drama je tau. Kek aku kat sini je tadi. Aku makan separuh lah tapi. Apa nak jadi ni? Aku lupa. Maaf lah. Bela betul lah aku hari ni. Kan aku dah cakap. Drama je ni. Kan aku cakap. Teori aku betul. Kau mulut penggemar tapi. Ada je kat situ. Kau ni tiba-tiba pakai baju sama dengan aku. Kopal kau. Aduh. Sini. Kek tu jangan kau sorang-sorang. Kongsi lah. Okay lah weh. Nak makan kek je. Makan lah. Bye. Weh Syahir. Kek kau ni. Curi kan? Mau kau tahu. Kalau kau semua bela macam ni. Tak jadi YouTuber tau seorang pergi tanda seorang lupa ambil kek. Setelah kau ni. Okey lah korang. Kalau kau nak tengok aku bela lagi, jangan lupa like this video dan banyakkan views. Betul tak? Bye-bye. Tuh. Kalau kau nak tengok aku bersama lagi, jangan lupa komen. Bye-bye. Kalau nak ilmu aku, jangan lupa tekan like juga, okay? Jangan buat mama I marah. Betul tak Syahir? Betul tak? Bye-bye.